Tak faham lah kenapa orang cakap barang MW ni mahal lah. Orang yang cakap mahal ni sebenarnya diorang dah guna ke belum? Kalau hampa nak tahu dish drop ni mahal ke murah, jom tengok video ni sampai habis. Okey, kalau hampa nak tahu satu botol dish drop ni kita boleh bancul lagi 20 botol, okey? So, kita cuba bahagikan RM42 untuk satu botol dish drop, kita bahagikan 20. So, satu botol ni harganya RM2.11. Katakanlah satu bulan kita guna 3 botol bancuhan. Jadi, total kita guna satu bulan adalah RM6.33. Okey, kita bandingkan dengan sabun jenama X. Okey, contoh kalau harga dia RM6. Satu botol RM6 dan kita gunakan 2 botol sebulan. Jadi kita habiskan RM12 untuk satu bulan. So, yang mana lebih murah? Okey, kita tengok lagi dari segi kegunaan dish drop ni. Dia bukan setakat basuh pinggan tau. Dia boleh basuh ikan, basuh botol anak, boleh segarkan sayur, kita boleh basuh buah-buahan yang ada wax, dan dia boleh lembutkan kulit kita. Sebab bahan-bahan yang digunakan adalah aloe vera dan kelapa laut. Kelapa laut ni function dia sangat memudahkan untuk tanggalkan kotoran. Okey, dan bila kita bilas tu dia sangat mudah untuk keluar. So dia akan menjimatkan air. Best kan? So dish drop ni sangatlah sesuai untuk hampa yang sedang berjimat dan hampa yang kulit sensitif, sebab dia boleh lindungi kulit kita bila kita basuh pinggan. Okay, so macam mana kita nak dapatkan dengan harga yang lebih murah? Okay, bulan ni MW buat promosi untuk orang yang mendaftarkan sebagai ahli. Okay, harga sebenar adalah RM42.20 dan bila kita daftar ahli, hampa akan dapat harga RM33 sahaja. So macam mana nak daftar ahli? Jom tekan dekat link profile kami, okey? Kami akan bantu hampa untuk beli dengan harga sangat murah.